Hai, have a nice day. Siap pemasangan projek DPD, Podison. Untuk projek kitchen kali ni kita gunakan warna mint green, European wood design dan concrete tabletop daripada pihak customer sendirilah. Jadi untuk projek kali ni kita buat bahagian kabinet sebelah bawah dan juga kabinet sebelah atas dan termasuk dengan kabinet bahagian fridge area. Jadi untuk kabinet kitchen kali ni menggunakan semua daripada aluminium. Untuk bahagian bawah kita susun ada 3 layer drawer. Jadi kalau saya buka bahagian ni anda akan dapat 3 ruang untuk simpanan lah. Ada 3 area ataupun 3 tier drawer. Satu tier drawer boleh support 35kg, ada spoon tray bahagian atas, ada fungsi soft closing. Manakala untuk bahagian sebelah sini pula adanya sauce drawer. Jadi sauce drawer ni boleh support 35kg juga. Ada fungsi soft closing, runner under mount runner lah dekat bahagian bawah. Kemudian untuk bahagian sebelah sini pula ada gas area. Jadi kita letak ventilation panel dan bahagian sini kalau saya buka adanya gas tray. Kita tarik macam ni. Okey, mudah untuk anda ambil dan letak gas semula. Kemudian untuk bahagian sebelah sini pula adanya satu lagi ruang shelf daripada aluminium sampai ke hujung sana. Okey, pintu dengan fungsi soft closing dan bahagian sini pun sama juga ada satu shelf daripada aluminium. Pintu dengan fungsi soft closing. Untuk bahagian bawah sinki kita buat satu ventilation panel warna hitam dan handle gunakan gold. Bahagian bawah sinki kita letak partition sebelah kiri dan juga kanan, so ruang bawah sinki bau dia takkan sampai ke sebelah sana lah. Okay, so pintu dengan fungsi soft closing. Untuk bahagian sebelah sini pula adalah bahagian untuk shelf daripada aluminium, so ada 2 compartment atas dan juga bawah, pintu dengan fungsi soft closing. Bahagian atas pula adalah bahagian dish rack dekat sebelah sini, so dia dah center dengan sinki dan pintu dia lift up ke atas. Semua dalam anda untuk basuh pinggan terus letak ke atas dan ada tray air kat sini lah. Okay, so air dia tak akan menitik kena direct dekat kabinet. Pintu dengan fungsi soft closing. Kemudian untuk bahagian sebelah sini pula adanya ruang simpanan yang agak banyak, 3 compartment, 1, 2, 3. Pintu dengan fungsi soft closing. Bahagian atas pun ada juga ruang simpanan, lift ke atas macam ni. Okay, so dekat tinggi, so boleh simpan barang lah. So saya nak kena lompat untuk tutup pintu ni. Okey. Kemudian untuk bahagian sini adanya ruang simpanan lagi. Ada 3 compartment. 1, 2, 3. Pintu dengan fungsi soft closing. Dan dekat bahagian sini pula ada juga compartment dia. 1, 2, 3. Atas ni untuk aluminium foil hose lah. So bawah ni saja dia punya tempat simpanan dia. So pintu dengan fungsi soft closing. Kemudian untuk bahagian pengkuhut, dekat sebelah kanan ada ruang simpanan, dekat sebelah kiri ada ruang untuk simpanan lagi. So pintu dengan fungsi soft closing. Manakala untuk bahagian sini pun ada lagi ruang simpanan dia. 1, 2, 3. Pintu soft closing. Dan dekat sini pula adanya ruang untuk simpan spice dia, menggunakan belum XS. Okay, untuk dia punya closing system ada soft closing. Dan untuk bahagian atas ada lagi ruang simpanan untuk anda simpan anda punya barang. Jadi karkas ni menggunakan full daripada aluminium. So kalau rumah anda ada isu ananai, anda tak perlu lagi risau. Dan kabinet aluminium dia tak ada isu reput, tak ada isu dimama usia, tak ada isu karat dan juga penggunaan dia lebih daripada 20 ke 30 tahun. Dan untuk mencantikkan kabinet aluminium ni, kita bagi dekat customer kita LED light dekat bahagian bawah kabinet daripada hujung sebelah kiri sampai kanan sampai bawah dish rack dan sama dekat bahagian bawah core dia. So salah satu cara untuk cantikkan kabinet anda adalah anda kena letak LED light warna warm light dekat bawah kabinet anda dan juga letak downlight warna warm light dekat bahagian bawah plaster ceiling box hub. Jadi kitchen ni sangat simple, sangat minimalis tapi sangat cantik sebab ruang pun sangat luas lah untuk anda bergerak kiri kanan semua. Okey, dan dekat bahagian sebelah sini pula adanya dia punya fridge kabinet. Okey, fridge agak besar, so bahagian atas ni kita ada ruang simpanan lagi. Ada 2 compartment, 1, 2. So pintu dengan fungsi soft closing. Manakala untuk bahagian sebelah kanan ni ada satu side panel dan juga bahagian kiri ni pun ada satu side panel. Jadi akan nampakkan finishing dia sangat kemas lah. Jadi untuk anda yang nak buat renovation, anda boleh contact saya untuk dapatkan consultation terlebih dahulu sebelum anda mulakan any renovation ataupun mulakan any perancangan untuk kitchen cabinet anda. Site ini asal dia
kosong. Saya datang, dia belum lagi extend, dia belum lagi ada apa-apa renovation. Sehingga saya datang, saya consult, saya bagi drawing, saya bagi suggestion, idea, barulah owner kita mulakan renovation dekat bahagian dapur. Jadi ingat, sangat penting anda dapatkan consultation, dapatkan knowledge little bit pasal kitchen sebelum anda mulakan renovation, supaya anda tak buat kesilapan dan anda tak rugi beribu ringgit. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Hopefully anda dapat sesuatu, dan untuk dapatkan consultation anda boleh contact saya, ataupun anda boleh contact mana-mana sahaja wakil bandar kita yang berdekatan dengan anda. Itu saja. Have a great day. Bye.